Kalau tiba-tiba depan rumah anda ada ampau, dalam dia ada RM5, dekat ampau tu ada QR code. Ini bukan rezeki, ini perangkap. Dengar betul-betul. Kalau depan rumah anda tiba-tiba ada ampau RM5, lepas tu dekat ampau tu ada QR code. Itu bukan rezeki ya, itu scam. Scammer sekarang tak curi terus dah. Dia bagi duit dulu, lepas tu dia sapu habis. RM5 tu betul. Tapi QR code itu, itulah racun dia. Anda scan je sekali, akaun bank anda terbuka. Data peribadi anda terdedah. Hidup anda pun boleh lingkup. Ini bukan main-main. Ini dipanggil Qshing. QR phishing. Dia janji voucher RM200 ke, kononnya hadiah Chinese New Year-nya. Tapi sekali anda yang jadi hadiah pada scammer. Kes dah jadi dah. Dekat Kuching ada, dekat Padawang ada, tempat lain pun ada. Jadi kita tahu yang selalu jadi mangsa mak ayah kita, orang tua kita. Jadi tolonglah, kalau anda tengok benda tu mungkin anda boleh tahan tak nak scan. Tapi kalau mak ayah anda tengok, dia mesti ter-scam benda tu. Jadi dengar sini baik-baik. Bank takkan bagi duit guna QR scan macam tu. Takkan. Kerajaan tak letak ampau depan rumah. And then SMS yang kalau ada link tu, link pelik-pelik tu, janganlah, itu scam semua tu ya. Jadi tolonglah, kalau nampak ampau ni jangan scan. Duit tu real. Duit tu boleh ambil, tapi jangan scan. Dan jangan bagi tahulah kepada parent anda supaya jangan sekali-kali scam itu. Dan tolong bagi amaran kepada satu taman berkenaan dengan benda ni. Sebab cari suri dekat ni, tiba-tiba dapat ampau dalam rumah. Duit ambil. Tapi QR scan tu jangan scan, jangan scan dia tu. Okey? Kalau tapi katakanlah anda terscan, call 997 sekarang, jangan malu, confirm tak dapat apa. Okey?